Kalau anda tak pernah declare cukai selama 3 tahun, 5 tahun atau mungkin 10 tahun, jangan gelabah. Tarik nafas, tapi pastikan anda buat sebiji macam apa yang saya cadangkan dalam video ini sebelum lembaga hasil datang cari anda. Okey, ramai yang jadi hantu cukai, buat duit senyap-senyap tapi tak daftar LHDN sebab takut tiba-tiba kena denda berpuluh ribu. Dengar sini, LHDN sekarang ada sistem integrasi data yang sangat padu. Lambat laun mereka pasti akan jumpa anda, tapi ada jalan keluar. Rahsianya adalah pendedahan sukarela. Maksudnya anda pergi serah diri sebelum LHDN ketuk pintu rumah atau ofis anda. Beza dia macam langit dengan bumi. Kalau LHDN yang tangkap anda dulu, penalti boleh pergi sampai 100% ke 300% dari jumlah cukai tertunggak. Tapi kalau anda datang serah diri sukarela, LHDN sebenarnya sangat terbuka. Penalti itu jauh lebih rendah. Malah kadang-kadang boleh dikurangkan ke tahap minimum atas budi bicara. Jadi apa dua langkah pertama anda wajib buat hari ini? Langkah pertama, kumpulkan semua bank statement dan resit perbelanjaan anda untuk tahun-tahun yang tertunggak tu. Susun elok-elok ikut tahun. Jangan sesekali reka nombor palsu. Okay. Langkah kedua, buka portal MyTax LHDN dan dapatkan nombor PIN e-filing. Kalau tak ada fail cukai lagi, daftar fail baru sebagai individu atau syarikat. Jangan terus pergi bayar membuta tuli. Kita kena kira dengan betul dulu, tolak pelepasan yang sah supaya anda tak overpay cukai. Okay. Pening kepala? Takut tersilap langkah dan kena denda lagi teruk? Jangan risau, saya uruskan kes-kes hantu cukai macam ni setiap hari. Segala maklumat anda adalah confidential. DM saya berkatan bantu atau tekan link dekat bio saya sekarang dan kita selesaikan masalah LHDN anda dengan cara selamat. Okey, jangan lupa follow Findok dan dapatkan buku Jangan Bayar Lebih di Showcase. Okey, terima kasih.